Salatullah salamullah. Tepat jam 11 pagi, murid-murid, guru-guru serta warga sekolah kebangsaan Pulai Condong mula membaca dalam program Jom 10 Minit Membaca. Salatullah salamullah ala taha rasul. Program ini dilaksanakan serentak di seluruh Malaysia. Salamullah ala yasin Pelbagai bahan bacaan yang dibaca seperti buku cerita, majalah, televisyen, komputer, telefon dan sebagainya. Impaknya, murid-murid akan dapat ilmu secara langsung dan variasi sumber ilmu serta menarik minat untuk memberi perhatian terhadap hasil bacaan tersebut. Assalamualaikum, bersama saya Zaim, wartawan Ribut Channel TV PSS Sepulai. Sekolah Kebangsaan Pulai Condong baru saja selesai melaksanakan program Jom Membaca 10 Minit. Bersama saya Cikgu Sawani. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apakah kesan kepada murid-murid setelah terlaksananya program itu tadi? Bagi pendapat cikgu, setelah berlangsungnya Jom Membaca 10 Minit yang telah berlangsung tadi, sangat memberi banyak kesan positif kepada warga Sepulai. Selain daripada itu, dengan adanya program Membaca 10 Minit ini, kita dapat menambah pelbagai ilmu dalam pelbagai aspek. Contohnya dari bacaan-bacaan buku cerita, bacaan surat khabar, bacaan dari aplikasi telefon, bacaan dalam bentuk di carta penyataan dan sebagainya. Terima kasih Cikgu di atas penjelasan itu tadi. Sama-sama. Selesai sudah program selama 10 minit itu tadi. Pelbagai jenis bahan bacaan yang telah dibaca oleh murid-murid Sepulai. Sekian dulu daripada saya, Zaim, wartawan Ribut Channel TV PSS Sepulai. Jangan lupa teruskan bersama saya di dalam episod seterusnya. Warna-warni Sepulai. Ribut Channel, siaran anda semestinya berinformasi, sensasi dan terkini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.